Korang perasan tak? PIN Johor dan Negeri Sembilan semakin dekat. Tapi Pakatan Harapan nampak macam hilang strategi. Khususnya DAP tu. Yalah, sekarang tak boleh lagi janji hapuskan tol atau minyak turun macam dulu. Sepatutnya, bila sudah jadi kerajaan, tunjuklah hasil kerja. Tapi sebaliknya, sibuk main isu sentimen. Ni, tengok. Sebut Cina sesat. Lagi ni, kata tolak DAP tu maksudnya amalkan isu kauman. Saya pun tak tahu sejak bila DAP ini sudah jadi salah satu kaum di Malaysia. Lepas tu, ini isu duduk semeja. Lagi ni, kelirukan rakyat. Kononnya undi MCA tu ibarat undi YB Dr. Amal. Yang paling kelakar ni, kata undi BN akan bebaskan Datuk Seri Najib. Cuba fikir logik. Mahkamah sendiri telah pun putuskan isu titah adendum tak dapat dilaksana untuk tahanan rumah. Apatah lagi nak guna kuasa kerajaan negeri?